Ni laki aku ni. Oh, pandai komen sekarang. Minta macam-macam. Make up cantik sikit. Selama ni aku make up tak cantik ke? Dia suruh aku make up cantik sikit. Aku tak cantik ke? Make up aku tak cantik ke? Okey, lepas pakai face mist ni, bagi dia kering dulu, bagi dia serap. Lepas tu saya akan pakai cream foundation. Sebab duduk kat rumah je, kita pakai je foundation yang ringan-ringan. Okey. Okey, lepas tu spray. Blend. Blend, 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 blend. Nampak tak? Blend, blend, blend. Wow, glowing. Okey, lepas tu kita buat kening. Zap. Okey, lepas tu saya akan pakai blusher. Okey, kita letak sikit. Okey, hidung, dagu. Gitu. Lepas tu kita blend. Senyum. Okey, lepas tu kita pakai compact powder. Ambil lipstick tadi ni, kita buat dulu sebagai base dekat kelopak mata ni. Macam ni. Abang, tolong ambil bulu mata bang. Bulu mata dekat laci tu. Okay, lepas tu saya akan bubur warna coklat-coklat sikit dekat eyelid ni. Lepas tu saya akan pakai mascara. Kita buat 10 layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak tak? Okay, lepas tu saya akan pakai lip matte. Sekejap. Abang nak pakai ombre ke? Pakai ombre ya. Okay. Dia laki aku ni, dia suka kalau aku buat ombre. Okay. Gitu. Abang tak payah buat ombre pun dah lawa dah bang. Tak nak. Ombre. Okay, buat ombre. Kita ambil lipstick yang warna merah tadi tu. Kita buat macam ni. Akhir sekali kita pakai face mist. Dah siap. Cantik tak bang? Barulah cantik. Barulah cantik. Selama ni saya tak cantik ke? Bukan. Cantik ni. Selama ni saya tak cantik ke? Bukan lah. Selama ni aku make up tak cantik ke? Dia kata barulah cantik.